Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam subjek pendidikan seni visual tahun 4. Okey, pada minggu ini kita masih lagi dalam tajuk unit 6 iaitu larian riang ria. Okey, minggu lepas kita telah membuat penerokaan tentang tajuk ini iaitu tentang teknik lukisan dan teknik montaj untuk menghasilkan poster yang menarik. Okey, kalau kamu tak ingat semula, kamu boleh tonton semula video yang Muallimah telah hantar kepada kamu. Okey, baiklah. Okey, pada minggu ini kita akan menghasilkan satu poster larian ria. Nama dia larian ria, bertemakan gaya hidup sihat dengan menggabungkan teknik lukisan dan teknik montaj. Okey, masih lagi dalam tema gaya hidup sihat sebab kita punya tema tajuk dia gaya hidup sihat. Jadi kamu boleh cari idea macam mana nak buat hasilkan poster yang menggabungkan teknik montaj dan teknik lukisan. Adakah anda semua sudah bersedia? Jom kita mulakan.
tahniah buat anda semua kerana berjaya hasilkan poster yang menarik. Okey, Mak Alimah pun telah hasilkan poster yang menarik. Poster ni minggu lepas pun kita hasilkan poster. Sama juga minggu ni kita buat tema larian larian ria. Okey, jadi poster ni awak boleh simpan, letak dalam balut dan dalam plastik cantik-cantik supaya dia nampak kemas. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri, duduk di rumah, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.